Seorang kanak-kanak perempuan berusia kira-kira 3 tahun dikenali sebagai Yaya ditemui berjalan sendirian di hadapan sebuah kedai makan di Serdang Perdana Seksyen 5, Seri Kembangan awal pagi tadi. Bagaimanapun, kanak-kanak itu yang hanya membawa wang tunai RM2 ditemui dan diselamatkan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun yang bekerja sebagai konsultan kira-kira jam 3.42 pagi selepas selesai bersahur di kedai makan berkenaan. Ketua Balai Polis Serdang, Asisten Komisioner AA Anbalagan berkata lelaki itu segera membawanya ke Balai Polis Seri Kembangan selepas mendapati kanak-kanak terbabit gagal menunjukkan arah rumahnya. Siasatan mendapati kanak-kanak itu dipercayai keluar dari rumah tanpa disedari ibu bapanya melalui pintu yang tidak berkunci sebelum berjalan kira-kira 100 meter dari pondok pengawal keselamatan apartmennya. Pada jam 7.50 pagi, ibu bapa Yaya hadir ke Balai Polis selepas menyedari anak mereka tiada di rumah. Kanak-kanak itu kemudian diserahkan semula kepada keluarganya selepas pengesahan dibuat melalui sijil kelahiran serta kad pengenalan ibu bapanya. Jelas beliau, pihak polis menzahirkan penghargaan atas tindakan pantas dan keprihatinan lelaki tersebut yang berjaya memastikan keselamatan kanak-kanak itu.